Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Inilah dia destinasi yang paling ditunggu-tunggu oleh para isteri dan tempat yang paling ditakuti poket para suami. Selamat datang ke Pasar Payang Terengganu. Tengok bangunan dari luar pun gagah, aura nak shopping tu terus membuak-buak. Bila melangkah je masuk ke dalam terus rambang mata tengok pelbagai barangan. Tapi sebelum berperang, menghabiskan bajet, kami cari alas perut dulu. Tak ada tenaga, macam mana nak pusing satu pasar, betul tak? Untuk breakfast menu, wajib semestinya kopi O panas dan teh tarik kau untuk bagi segar mata. Lepas tu perkena nasi air dan sup kaki ayam yang cukup rasa. Sup dia cukup beraroma. Memang ngam sangat buat alas perut sebelum shopping. Dah kenyang perut, operasi bermula. Tapi jujurnya, trip kali ni memang tak cukup sehari kalau nak pusing semua. Sebut pasal makanan, dekat Pasar Payang ni memang syurga. Sebut je nak apa, daripada keropok lekor yang rangup, dodol daun palas, sehinggalah ke pelbagai kuih muih tradisional Terengganu. Semuanya ada di bawah satu bumbu. Suji singgah-singgah untuk 4 kilo. Wih tu dah RM5 ada pun ni. Tadi ni. Dua pun ni. Rendang. Ada rendang ada ujak. Buat. Kurang lagi ikut sedap. Kalau tidak habis sikit. Dulu anak tu. Nak cuba? Nak cuba boleh. Sekilo, 2 kilo. 2 kilo. Dia tak perlu banyak air kan? Tak perlu banyak air. Kurang air ya. Beras apa ni? Beras wangi. Beras. Yang ni untuk makan hari Hari ya. Tapi beras dagang juga. Ganu buat nasi dagang. Oh, untuk nasi dagang lah. Ganu buat nasi dagang. Kalau Makan gitu boleh juga. boleh lah. Orang cik makan ni. Kurang sikit air je. Kalau 5 kilo, 35. Tinggal 5 kilo. Cik bagi 30 je. Boleh juga. Dia siap-siap pack kan? Okey. 5 kilo. Nak angkat dulu. Itu ujung mana? Kena bawa sikit-sikit lah pelan-pelan. Bagi aku lah.
Awak tanya bu, awak tanya dulu. Ha? Dapat orang makan. Oh, beras lain lah ni. Oh, 35 ya. Itu apa sekilo? Untuk sekilo ni tak? Dia lain beras. Okey, terima kasih. Ada ni bukan makan. Bodoh dia kira. Ada. Kalau 12, 40. Berapa tambah? Ini yang ni kan digoreng menipis kan? Ya. Dia semua dah boleh awak bayar 50 kali awak beli. Ni sejak cepat nak pergi. Kalau nak balik tu nak bagi kawan ke boleh awak rasa. Buat oleh-oleh. Ya boleh lah ni. Kalau yang ni kepuk baru bang. Kita ambil gambar. Kepuk lagi ke penyu? Penyu apa beza dia? Yang Wira Rabbit kat tu. Ni. Yang ni lah. Cuba je. Sama ke? Dia sama ke apa? Dia sama je ikan. Cuma ikan. Cuma dia di patternkan macam penyu lah. Banyak tak nak Tak pernah ni, first time tengok ni. Oh, pok penyu. bukan cuba apa. Ambil dua. Cuba. Oh, makan penyu seko. Yang ni satu dia goreng RM4. Yang ni dua ni RM20 kakak. Berapa? Satu ni? Tak, goreng RM4. Kecek ni hanya RM20. Oh, ni 20 satu ni ah. Dia 5 ekor. Ha. Kenyang kau makan 5 ekor. Sama je kan ni dengan ni sama je. Tak, yang ini dia bentukkan macam tu. Mana Tapi tadi? dia ikan betul lah. Dia campur kurang kuah sagu lah. Maknanya banyak ikan. Jadi satu ni lah. Buat rasa. Buat kita je. Sila berikan apa yang perlu tak pulang saya. Saya nak minta. RM1 okey. Boleh je. Johor. Johor. Keluar. Bagi 40 sama. Terasa boleh.
kecil orang kerja. Tak kecil-kecil. Dia nak beli ke tak? Tak cukup di dalam pasar, kami menapak ke pasar di sebelah untuk cari cenderahati. Dengan Berat je. Ni tengah ni punya. Kalau yang mesin. Mesin dia ringan. berat ni. Berat. Oh mak kau. Berapa ni? 5.5, 4.5. Yang besar sikit, yang kecil sikit tu satu tak ada tu. Yang tu ada? Tengok dulu eh. Saya kalau sini kita dapat ulang. Sadar sini dapat ulang. Okey dalam mana? Okey dalam. Apa yang kerja nak? Ni dia punya. Ni kedai. Ni berapa ni? Berapa inci ni? Ini belah. 9. Berapa point? 7.5. Berapa boleh bagi? 7. 5 tak dapat. Apa? Bayarnya boleh. Ini 15.5 je. Yang ni Kita ada masuk. ni Kami kan siapa yang stok baru. oh, itu beza dia. Oh. Apa? Ni stok lama. Stok lama maksudnya orang dah guna ke? Nah. Stok baru. Design lama lah. Design lama. Ni design baru. Besar sikit balik. Tadi tu besar lagi. Besar sikit. Ni berapa saiz? Awak tanyalah saiz. Dia saiz. Ni 11 kan saiz kan? Ni 12. Ni berapa? 8 juga. Oh yang tu. Ya. Macam ni dia tunjuk. Yang tu kena tanya boleh bertunjuk. Ni boleh kurang kan? Ini 8.5. Ni memang 8.5 juga. Dapat satu kuali tembaga, bawa balik oleh-oleh, barulah balik dengan senyuman sampai ke telinga. Korang kalau datang Terengganu, wajib singgah sini tau.
Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Sokongan korang sangat bermakna supaya kami lebih bersemangat nak keluarkan lagi banyak video menarik lepas ni. Jumpa lagi di destinasi seterusnya.